tengah demo tak fikir sepa kita. Demo tak bodoh kau gapo ke fikir. Tak. Demo mana kata yo. Assalamualaikum Hari ngelah Hari ngelah. Suasana ni InsyaAllah terhadap pula kita boleh jumpa. Sebenarnya kita tu buat konten benda-benda gini tu ke gapo kita nak buat kenangan untuk tengok harapan yang set-set ni. Member-member kita, geng-geng kita, sahabat kita, dia boleh tengok. Mau tahu satu harapan dia nak ada sini dak lagi hak tu tak tahu kan Abi. Tu. Okey, hari ni hari lah. Hari lah be. Kalau siapa-siapa nak order kau masuk ni, kau masuk mana tu hak tu maaf dah. Kira tak penuh dah meja. Pak kita penuh dah. Kadang-kadang dia mau tanya, "Rano musung sangat tu buat kedai-kedai mu kau gapo dah?" Sebenarnya dia mau tak faham be dah. Benar dia mau tak faham. Kita buat untuk gapo? Hari tu kita buat be sikit. Kita buat dua kali be kau tambah. Kita buat 2-3-4 kali be kau itu. Cuba penuh be. Tu tujuan kita. Tolong menolong. Toke tolong kita tolong toke. Tu. Tengah-tengah dia mau tak fikir sepa kita. Dia mau tak bodoh kau gapo ke fikir. Tak. Dia mana kata yo. Ramai kita komen kita kadang-kadang berat-berat saja. Duk komen dalam sebulan kita buat konten dalam bulan puasa tu. Tapi dia mau senang kita senang. Kita buat toke gini. Toke boleh bayar gaji lebih kita. Boleh bayar gaji lebih, boleh gapo kita. Tu. Kita semua ni. Betul tak memang kita kecek memang. Kadang-kadang orang duk komen gitu gini dah. Dalam masa sebulan dah kita buat konten. Ramai orang komen berat dah. Hak jomel pun ada. Tapi banyak hak jomel dah. Hak jomel. Tapi tujuan hak sungguh kita ni mai ni, tengok lain ni mah. Kita maaf dah. Siapa-siapa hak mari masa ni tu kira tak ada meja dah. Tak ada meja dah. Hak tu orang panggil asbab nak usaha kita atik, usaha hak kedai gapo atik, kita pun usaha nak majukan kedai kita. Kedai kita ni dah. Dia maju kita boleh lebih. Kita dah maju, kita pun dapat hasil lebih. Okey pun. Boleh lebih belakang. Hasil lebih boleh lebih. Dia bagi ke kita. Jadi kita pun apa orang panggil? Okey pun itu juga kita suruh kita buat benda-benda gini. Ramai tak semangat. Kalau sepatu apa orang panggil? Kita buat gini, kita semangat dah. Orang ramai kita boleh lebih. Kalau ramai, kalau lebih. Ni kita wayak ada segi-segi ni tempat lain pun lebih dari kita mana dah. Tempat lain pun. Tapi dia mata kalau budak ni bersungguh sangat gapo gitu gini tapi dia mau nak fikir bodoh ke gapo kita tu. Kita fikir kena dah. Kita buat dah. Kita rasa kita fikir kena dah. Sampai ke hari ni orang penuh meja tempat kita. Mula-mula tak penuh. Kita buat konten. Walaupun tak ada orang apa kita buat konten. Nak tarik customer ni. Kita nak promote nak tarik demo boleh buka puasa tempat kita. Kadang-kadang orang luar-luar saja duk mari. Kadang-kadang mari dia ikut tangan kita, mari duk gambar dengan kita Kita muncul apa tahu tu. Lepas tu dah kita duk kecek duk cakap ni dah kita ada hak gapo salah tu kita kata kita minta maaf dah. Ada orang duk komen banyak gapo. Ada duk komen kacik kau ni gapo kau ni. Hak tu terima lah. Hak tu kita nama itu ni. Lepas tu kita pelah hari ni dah. InsyaAllah kita akan jumpa selepas raya ni. Kalau gapo-gapo kita minta maaf semua dah. Kita minta nak buat hak buku ni. Suasana hari ni untuk tengok harapan dengan member-member tu, dengan apa orang panggil sobat-sobat kita ni. Mau tahu harapan dia tak ada masa ni. Boleh buat kenangan dengan dia. Okey, beres. Cakap dulu dah. Gapo tu, maaf lu. Jumpa bahaya dah. Selamat hari raya Aidilfitri. Assalamualaikum.